Beberapa platform media utama Malaysia mula menyiarkan kandungan terpilih terbitan kumpulan media China atau China Media Group yang dilancarkan secara rasmi di negara ini. Ia bersempena lawatan negara Presiden China, Xi Jinping selama 3 hari. Beberapa produksi terbaik CMG seperti The Heritage Guardian, Aerial China, edisi Xinjiang, Up and Out of Poverty, China Traditional Medicine Conference, China Race to the Future dan Gen Z Talks disiarkan di platform media utama tempatan. Timbalan Menteri Jabatan Publicity Jawatankuasa CPC Central Committee merangkap Presiden Kumpulan Media China, Shen Haihiong dalam ucapannya, menekankan China dan Malaysia sudah sekian lama menjadi jiran yang rapat. Tayangan berkenaan yang dianjurkan bersama oleh CMG dan media Malaysia adalah inisiatif penting dalam memperkukuh pertukaran budaya dan mempereratkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara. Pameran itu adalah sebahagian daripada usaha berterusan kumpulan media China untuk memperkenalkan produksi berkualiti tinggi dari China kepada penonton Malaysia sekaligus memperkayakan lanskap media dan mengeratkan lagi hubungan budaya. Pameran kandungan premium yang dinanti-nantikan anjuran kumpulan media China sudah pun dilancarkan secara rasmi di Malaysia.